Senai Desaru SPW Berhad SDEB menawarkan diskaun tol sebanyak 10% kepada pengguna kenderaan kelas 1 Lebuhraya E22 sempena sambutan Hari Natal. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Insinyur Mustazah Salim berkata, diskaun itu ditawarkan kepada pengguna yang membuat bayaran tol secara elektronik di lorong Touch and Go dan Smart Tag ataupun tunai. Beliau berkata pihaknya menggalakkan agar pengguna Lebuhraya membuat bayaran tol secara elektronik agar lebih menjamin perjalanan yang cepat serta selesa. Mustazah berharap pengguna Lebuhraya mengamalkan pemandangan berhemah sempena cuti perayaan ini. Polis menahan 7 lelaki disyaki dalam judi dalam talian menerusi 1,454 serbuan dari Januari sehingga semalam. Ketua Polis Johor Datuk Wan Ahmad Najmuddin Mohamad berkata, selama 2,107 individu diberkas hasil daripada serbuan yang diadakan melibatkan mereka berumur 40 hingga 50 tahun dan akan didakwa di bawah Akta Pencegahan Jenayah POCA. Beliau berkata polis turut merampas 4,795 komputer riba pelbagai jenis dengan anggaran nilai RM2,397,500 serta wang tunai berjumlah RM230,753. Dalam perkembangan lain, Datuk Wan Ahmad Najmuddin berkata 3,022 wanita warga asing ditangkap dipercayai terlibat dalam aktiviti pelacuran menerusi 5,982 serbuan di premis yang menyediakan perkhidmatan pelayan pelanggan GRO di seluruh negeri dalam tempoh sama tahun ini. Selain itu, wanita dari Vietnam merupakan jumlah tertinggi seramai 1,540 orang, diikuti Thailand 641 dan China 394 orang. Polis mengeluarkan 695 saman ke atas premis hiburan yang beroperasi tanpa lesen perniagaan di bawah Enakmen Hiburan Negeri Johor 1998. Daripada jumlah itu, 564 saman dikeluarkan kerana melanggar syarat lesen, manakala 131 saman lagi kerana menjalankan perniagaan lebih masa seperti ditetapkan. Zulfahmi Khairuddin memberi bayangan yang dirinya mungkin bersaing di kejohanan Superbike Dunia WSBK 2016 selepas 6 tahun berlumba dalam kancah Moto3 kejuaraan motosikal dunia. Bekas pelumba Drive M7 SIC itu berkata, ketika ini pembincangan masih sedang berlangsung dengan pasukan dari luar negara dan keputusan rasmi hanya diketahui selepas mengambil kira objektif dan juga perancangan pasukan itu. Memetik laporan berita harian online Zulfahmi sebelum ini dicadangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Datuk Razan Razali untuk menjadi jurulatih kepada Barisan Muda Pelumba Negara di Asia Talent Cup ATC.